Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Iman binti Nur Effendi dan nombor matrik C24A2687. Dalam video ini, saya akan membentangkan definisi ilustrasi digital, pernyataan artis, desain proses, literasi visual dan teknologi dan kemahiran digital yang saya gunakan dalam tugasan ini. Definisi ilustrasi digital. Ilustrasi digital ialah bentuk lukisan yang menggunakan teknologi komputer bagi menghasilkan imej yang jelas, menarik dan kreatif. Ia juga berperanan menyampaikan idea, mesej atau emosi dengan cara yang lebih moden. Melalui penggunaan perisian seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator, pengkarya dapat menggabungkan unsur seni dan teknologi untuk mencipta karya visual yang lebih dinamik serta dapat diubah suai mengikut keperluan. Seterusnya, pernyataan artis. Karya ini saya hasilkan berinspirasikan daripada 3 watak wanita animasi terkenal iaitu Elsa daripada Frozen, Mulan dan Merida daripada Brave. Setiap watak membawa maksud yang tersendiri tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Rambut keemasan Elsa melambangkan keyakinan dan keunikan diri. Pakaian tradisional Mulan pula menggambarkan keberanian serta semangat juang wanita Asia. Manakala busur dan panah Merida menjadi simbol kekuatan, kebebasan dan keazaman untuk mencapai matlamat hidup. Gabungan ini saya pilih untuk menggambarkan konsep seni yang meraihkan keindahan pelbagai budaya dan kekuatan dalaman wanita. Karya ini dihasilkan menggunakan media digital illustration dengan teknik pewarnaan lembut dan gaya kartun moden. Warna pastel digunakan bagi menonjolkan kelembutan serta keseimbangan visual, manakala poster memanah menunjukkan keberanian dan semangat fokus. Melalui karya ini, saya ingin menyampaikan bahawa seni boleh menyatukan pelbagai budaya dan memperlihatkan nilai positif dalam diri wanita. Saya berharap karya ini dapat memberi inspirasi kepada penonton untuk menghargai kekuatan, keanggunan dan kepelbagaian budaya dalam dunia seni moden. Dalam desain proses, saya menggabungkan beberapa rujukan watak animasi. Muka dan rambut diambil daripada Elsa, rekaan pakaian pula daripada Mulan, manakala aksi memanah dan busur diambil daripada cerita Brave. Dalam proses line art, saya menggunakan Adobe Illustrator sebagai perisian utama. Lakaran manual diimport dan dijejak menggunakan curvature tool bagi memastikan garisan yang licin, kemas dan konsisten. Terutamanya pada bahagian lengkungan seperti pakaian, rambut dan pergerakan tubuh watak. Setiap bahagian seperti rambut, mata, kain dan busur disusun pada layer yang berasingan untuk memperjelaskan struktur dan perincian watak sebelum diteruskan ke fasa pewarnaan. Untuk color scheme, saya menghasilkan 2 pilihan palet warna bagi watak yang sama dan tidak menggunakan warna asal daripada watak rujukan. Sebaliknya, saya memilih warna baharu yang lebih sesuai dengan konsep ilustrasi. Versi pertama menggunakan tona warna yang gelap seperti merah merun, biru gelap dan coklat untuk mewujudkan suasana yang matang, serius dan berani bagi menunjukkan kekuatan kepada watak. Versi kedua pula menggunakan warna yang lebih cerah seperti merah jambu dan hijau bagi menghasilkan suasana yang lebih segar, lembut dan seimbang. Kedua-dua palet warna ini dibandingkan sebelum pemilihan warna akhir dibuat. Dalam proses styling, elemen latar seperti pokok, batu dan laluan tanah diaplikasikan bagi mewujudkan suasana hutan serta memberi konteks persekitaran kepada watak. Latar direka menggunakan bentuk ringkas dan warna rata supaya fokus utama kekal pada watak. Perincian yang lebih mendalam diberikan pada pakaian watak, terutamanya baju dan kain. Shadow diaplikasikan pada bahagian lipatan, kawasan terlindung dan bahagian bertindih menggunakan beberapa tona warna berbeza bagi menunjukkan bentuk ketebalan kain dan arah pergerakan. Highlight pula digunakan pada bahagian yang menerima cahaya untuk menambah kontras dan dimensi. Dalam karya ini, literasi visual digunakan melalui penggunaan warna, simbol dan komposisi
untuk menyampaikan mesej tanpa bergantung kepada teks. Saya menggunakan teknik ilustrasi moden dengan pendekatan konsep seni serta gaya stylized character design yang tidak realistik sepenuhnya bagi menekankan ekspresi dan identiti visual watak. Warna hijau melambangkan ketenangan dan keseimbangan. Warna merah pula melambangkan keberanian dan semangat. Manakala warna biru gelap menunjukkan kestabilan emosi. Aksi memanah pula berfungsi sebagai simbol fokus dan keazaman. Dengan komposisi watak di bahagian tengah, ia dapat menegaskan peranan watak sebagai subjek utama serta menyokong tema kekuatan wanita. Karya ini dihasilkan menggunakan Adobe Illustrator. Saya menggunakan Curvature Tool untuk menghasilkan garisan yang licin dan kemas bagi membentuk watak secara vektor. Layer digunakan untuk mengasingkan elemen watak dan latar belakang supaya kerja lebih teratur, manakala pewarnaan dilakukan menggunakan fungsi fill dan stroke untuk mengekalkan gaya ilustrasi moden. Penggunaan kemahiran digital ini memudahkan proses suntingan tanpa menjejaskan kualiti ilustrasi akhir.